Sempena hari lahir K. Haidar. Fazura TITIP, ucapan istimewa buat ramai tak sangka. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selamat hari ulang tahun kelahiran buatmu, Tengku Iskan Shah. Persahabatan kita bukanlah sebentar, tetapi lebih daripada 20 tahun lamanya. Kini kita dipertemukan kembali setelah 16 tahun dalam fasa yang jauh berbeza. Dengan pelbagai pengalaman yang mematangkan kita. Doa saya, semoga awak sentiasa berada dalam lindungan, petunjuk, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah dalam setiap ibadah serta terus kekal menjadi insan yang tinggi empati dan budi pekerti. 47 tahun yang cukup istimewa dan bermakna, pastinya penuh suka dan duka. Namun sering tidak gemar diungkapkan kerana awak sentiasa memilih melihat terangnya cahaya matahari berbanding gelapnya hujan. Terima kasih kerana menjadi insan yang sentiasa prihatin, sabar dan mahu melihat saya tersenyum dalam apa jua keadaan. Selamat ulang tahun, K. Haidar. Semoga ini menjadi satu permulaan yang baik untuk hidup awak. Demikian tulis pelakon Nur Fazura menerusi media sosial miliknya, di mana dia menitipkan ucapan dan doa penuh makna buat sahabatnya, yang juga pelakon. K. Haidar sempena ulang tahun kelahiran ke-47 tahun.